Korang pernah tak bila time hujan lebat korang buka wiper korang, dia macam tak clearkan cermin kau. Bila kau tengok still lagi kau nampak macam kabur, macam ada air. So kau geram, kau jadi geram, kau nak lap cermin kau tu. Cuaca kita dekat Malaysia ni panas tak menentu. Kadang-kadang hujan boleh menyebabkan getah wiper korang tu cepat rosak. Sampai masa korang nak kena guna wiper tu, so pandangan tu jadi kabur and then bahaya bila time korang drive. So aku jumpa wiper Nakamichi NRD10 ni, dia memang all weather ready. Lepas tu pula dia ada D-Palmer Silver Shield Coating. So dia boleh tahan cuaca ekstrim dengan tahan lama. And yang paling penting, dia tak cepat haus and tak ada lagi bunyi tikus. Aku akan ajar korang macam mana cara aku nak buka and pasang wiper ni, okay? Cara nak buka dia senang je. Ikut je korang punya yang lama tu. Kalau dia ada klip macam ni, korang just buka klip ni and then kau tolak benda ni ke sana. Dan sekarang dia dah tercabut. Make sure korang buang dulu yang plastik warna kuning ni. Okay? Masuk macam ni. Dah masuk macam ni. Korang just tarik je ke sini. Dah. Settle. Kalau korang pun yang tengah cek wiper yang tak lama yang tak bising, korang klik je beg kuning kat bawah. Claim semua voucher, free shipping and then kau beli wiper Nakamichi NRD10 ni. And then korang komen kat video ni. Solve ke tak masalah korang. Okay?